Polis membuka kertas siasatan kes seorang guru sebuah sekolah rendah agama di Kampung Pandan, Ampang Jaya, Kuala Lumpur yang dipercayai melakukan amang seksual ke atas pelajar lelaki berusia 11 tahun. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Assistant Commissioner Muhammad Lazim Ismail berkata, siasatan ke atas suspek yang berusia 40-an itu dijalankan selepas menerima laporan daripada mangsa pada jam 4.16 petang pada Selasa lalu. Kes disiasat ke Seksyen 14 dalam kurungan D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Siasatan awal mendapati mangsa menuntut di sekolah suspek mengajar. Muhammad Lazim memberitahu setakat ini suspek belum ditahan dan usaha mengesan masih dijalankan. Sementara itu, polis telah merakamkan keterangan 7 individu termasuk mangsa. Dan polis meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan.